Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Bertemu kembali kita dalam channel Abang Video. Hari ni 16 hari bulan 4, hari Rabu. Macam biasa sekarang pukul 7 lebih, kawan turun sungai nak menengok perkara macam biasa. Terubih jari, tauk BEM, arah umpan cengkrik, umpan ara. Tak tahu lagi lah ada hasil tak ada hasil. Air alhamdulillah lah setakat ini. Untuk 2-3 hari ni surut. Cuma trik ini minggu ni lah, bukan minggu ni lah, bulan ni hasil memang slow. Tak tahu lagi lah hari ni ada tak ada hasil. Kalau ada hasil nanti kawan up lah video ni, kalau tak ada tak adalah. Okey lah sahabat, jom terus kawan nak tengok perkara ni. Tengok arah ni. Umpan buah hara je semalam. Nampak macam tak ada hasil ni, tak ada nampak. Umpan tak habis sahabat. Masih ada umpan. Okey, jom terus. Tu, dia bukan umpan ni. Ini mengenang ni. Rasa tu kalau umpan takkan macam ni. Oh, tu dia. Ada benam-benam. Besar tangan ayat. Ada benam-benam rupanya. Lama dah tak menengoknya. Terik ni kurang sangat dia. Lama tak dapat benam-benam. Allah, salah pakai. Tak tahu sahabat boleh nampak tak nampak pakai sarung tangan dulu. Okey. Tengok. Mana-mananya. Bro. So mana po. Alhamdulillah. Boleh tahan sahabat. Lama dah kumpaunya. Ada jugalah benam-benam. Allah, hai, tak boleh buka sahabat. Sekejaplah kalau nak player dulu. Okey, alhamdulillah rezeki sahabat. Kita pun nampak sikit sahabat ya. Alhamdulillah. Air sikit. Okey, jom terus. Tengok perkara lain pula. Tengok jari dia.
Lekat. Tak kuat lekat dia. Sampah banyak. Banyak sampah kasar. Tak apa sampah kasar. Senang nak buang, nak cuci. Tak ada sahabat, tak ngeneng ha. Okey, jom terus. Tak ngeneng. Jari tak ngeneng. Tu. Nampak ada benam-benam lagi. Ada bunjuk-genjuk lagi tu. Lawang ke patah sangkau? Tak umpara ke? Oh, patah sangkau. Boleh tahan saya. Alhamdulillah rezeki sahabat. Patih sangkau liar. Allah. Kita hari payah nak buka ni. Alhamdulillah rezeki. Boleh tahan pagi ni. Hasilnya setakat ini. Setelah 3-4 hari lah kumpaunya. Hari ni kumpau lah hari Sabtu ya. Hari ni dah Rabu. Banyak hari juga dah sahabat. Okey, tengok jari depan ni. Banyak hari dah kumpau. Alhamdulillah lah hari ni ada juga dah hasil. Jari 9 inci ni. Jari ni apa saja jadi gini ni. Kendor habis. Tak ada. Sampah banyak. Tak ada lah sahabat, tak kena. Buah hara je. Lepas tu nanti bela petah. Okey lah, jom terus. Jari ni tak kena. Ada. Oh, habis makan ikan umpan. Tengok MZ, hasil MZ. Oh, ini dia. Lauk kuning. Okey ah. Oh dia apa? Sorok bawah pengayum. Gasak mati menggasak tak ada langsung. Allah baik itu telah umpan lah. Umpan itu sebiji lagi terubik itu gorgong. Alhamdulillah. Gasak ni gorgong agak dah. Nak kukuk naik agak ni tak tahu lah. Lempeng hidup perut. Entah, kuru panjang aja. Aduh. Sangat puasa agak ni. Agaknya. Lama banyak hari dah kumpaunya. Oh, ngumpal tak nak makan, ngumpal tak nak makan. Itu terubik juga masuk. Terubik ke tahu? Mana? Tahu. Kemana kau? Oh, ngumpal tahu lah. Kemana kau? Lah kan ada umpan sikit lagi tu cakap umpan lah.
Tobai mana ada kau tobai relay rosak tu tengah baiking tak siap-siap tengah bela. Tinggal dulu je tinggal 2 biji je tobai kau pasarnya. 2 biji, sebiji tu gorgong ni. Mana ada tobai banyak kena bela untuk hulu sana tak boleh galih lagi. Kotan ni lah balik biji. Tu lah dia bela untuk yang relay terus biji tu. Patoh tia bener. Ngansong cik kali terubai ni agak hagok ni lah. Tapi semalam naik sikit air. Sebok skip dah semalam. Semalam. Air naik sikit. Pasal semalam kan bela jari. Iya. Kau tenggelam jari kau. Cepat-cepat kau bela jari. Air semalam naik sikit lah. Takutnya naik. Kawah tu kira Ini suruk pula. Dapat jugalah awak cakap umpan-umpan lah. Apa? Beli umpan tarik. Tak adalah makan modal. Okey sahabat, alhamdulillah. Rezeki hari ni setelah beberapa hari kumpau. Kawan lah kita hari Sabtu sahabat ya. Hari ni dah hari Rabu. Ni lah hari ni. Rezeki hari ni. Ni. BM. Dah lama dah tak dapat BM musim ni. Boleh tahan jugalah saya. Dalam 6 kilo macam tu lah. Seekor BM. Seekor patis sangkolio. Ni dia patis sangkolio. 2 ekor lah hari ni. Alhamdulillah lah pagi ni. Ni lah rezekinya. Umpan haru semalam. Okey lah sahabat, jom terus. Kawan nak jual ikan pula ni. Banyak lah. Gasak tu bang. Tu mana patis sangkau? Dah. Macam mana? Tak dia jalan-jalan ada tu. Dia orang lapar. Lapar pun patis. Dok. Lapar balik. Lapar ya. Okey, patis sangkau. Oh, RM1 lah orang ni. Ada 2 ya. Lupa teori. Oh, teori lagi. Gasak tu. RM1 lepas dah naik bukit. Buah soro. Lawa-lawa ke bau je. Tak mengaku tu. Buah sorok rupanya. Apa yang tadi ha? Bau seekor je. Ada buah sorok weh. Betul ni. Ikan kayangan hari ni hanya. Semua duit ni. Weh, ini siapa yang bawa ikan ni? Beratus-ratus ni. Macam oh, banyak naik. Mengenai sia itu. Lompat semalam. Pagi itu ulat bangku tak lewak. Ini. Angkat-angkat iya ada. Ngumpai cengkerik tak luak umpan. Habis tak ada ikan halus kan? Mana tak ada ikan kecil. Pati ni ada main. Berapa ekor pula awak punya keran ni? Di bemen ni ya. Tu buat patis sangkau tadi. Yang patis sangkau tu. Tu besar. Habis dah ikan dah. Mana ada ikan bau seekor. Ikan plastik tu. Habis anak ekor merah ni seekor tu lah. Mesti anak-anak. Kalau RM12. Mampu. Mesti anak-anak dulu sekarang ni. Habis kan anak Dia gasak esok. Tak. Malam nyeher lagi. Tak ada mu nak nyeher. Itulah pasal tak ada muk. Dia ada muk esok ribu-ribu. Sekarang ni tak ada muk lagi memang lah. Mungkin ni layan je dulu. RM2 je putiknya. Kita tahu. Empat. Nak keluar. Satu obey. Tahu. Pada batu belah hulu jari awak tu. Teluk gatok tu. Teluk tu. Kan ada batu pada teluk batu tu bukan depan aja di belakang. Ada 2-3 ekor rasa tu. Agaknya.
Kata kepala batu betul lah awak tu tu tak menang. Ambil je lah mana satu awak nak ambil. Okey kat apa? Kamera. Oh, pada badan. Oh, sedap. Okey Pak Ahmad, terima kasih. Haha, berapa hari dah tak ada hasilnya. Baru 2 hari kamu tanya dia awak. Gigit je. Itu bahaya lah. Apa ini ekor merah dia sengat dekat cajar. Oi, tak jamu. Okey ah. Kalau patih ni ya kan. Oh, banyak ikan kayanya sahabat. Ha, kerai jelawat. Penggalan. Ha, ni kerai jelawat belaka. Ha. Ni. Patih ori MZ punya. Ha, tu dia. Ikan sorok, ikan sorok. Ikan sorok-sorok. Orok ke? Tak ada lah. Ikan podong. Dalam ni tak ada dah. Tu saja semuanya. Inilah ikan segar ni. Patih lepas ke patih? Patih lepas ada patih ori ada. Patih lepas ada patih ori. Okey sahabat, alhamdulillah ikan bau ikan merah dengan ikan patih sangkar tadi dah siap jual. Dapatlah RM165 yang hari ni. Alhamdulillah lah, lepas lah untuk minyak. Ada gaji lah sikit. Setelah beberapa hari kumpul sahabat. Inilah resipnya RM165. Tu 6 kilo bau ikan merah, 1 kilo 800 patih sangkar liar tadi. Alhamdulillah rezeki hari ni. Itu je lah untuk minyak. Ini tepi jalan je ni sahabat. Kalau nak tunjuk sikit ke sahabat, kebun pakcik ni. Kebun pakcik ni tak ada pagar ni. Tapi yang kawan peliknya tak ada musuh makan kat kebun dia ni. Ini tepi hutan ni sahabat. Semuanya kebun ini kebun-kebun buah dia lah. Tapi jauh daripada rumah orang. Memang kebun ni semok oh. Ni soalnya musim buah ni barulah tuan dia datang tebas. Ni tak ada apa pun depan tu, cuma pondok je. Tapi yang kawan pelik ni jambu dia ni tak ada benda yang makan buah-buah ni. Ilmu benda ni pakai pakcik ni tak tahu. Penuh. Tak ada kera beruk tupai semua tak ada datang makan. Tu yang pelik tu. Ni pakai ilmu benda tak tahu pakcik ni. Memang bijak. Ni bukan kebun kawan ni sahabat. Ini kebun orang. Cuma tumpah ambil gambar je ni. Tapi soal yang kawan pelik tu tak ada kera beruk makan. Kalau dekat rumah kawan tu untuk dalam rumah curi lagi dia beruk dia kera. Kalau tak tutup pintu rumah. Tapi di sini ni jauh daripada perumahan orang. Tepi hutan, tapi tak ada musuh yang boleh yang makan. Tu yang bijak jugalah pakcik ni. Okeylah sahabat, umur panjang, murah rezeki. Kita jumpalah di video-video yang akan datang sahabat. Okey, assalamualaikum. Tengok tak ada pagar-pagar apa pun. Dia biar je macam tu. Sedangkan ini semua hutan ni, keliling ni semua hutan ni. Jauh daripada kawasan perumahan orang. Tapi tak ada musuh tempat pakcik ni. Tu bijak juga pakcik ni.